Ada banyak platform yang boleh provide info dekat mana kita nak dapatkan dividen. So, ni adalah salah satu tempat untuk kita nak tengok. Saya gunakan KLSC Screener. So, kalau kita tengok kat sini kan, dia dah ada X-date. X-date ni adalah tarikh yang mana kita nak dapatkan dividen company-company ni beli sebelum X-date ni. Dividen dekat saham, dia lain tau. Bukan macam ASB lah, KWSP lah, kena tunggu setahun. Yang ini kalau beli sehari sebelum pun boleh. Jadi ada banyak company, so kita boleh nampak amount ni berapa banyak yang ditawarkan kepada kita. Subjek ni dia beritahu dividen tu untuk bila. Interim ni macam contohnya bakal akan ada dividen lagi. Macam contoh ditulis kat sini, first and final. Mana first and final maknanya tak ada dividen lagi dah. Sekali je bagi. Alright, tapi bukan semua syarikat bagi dividen. Hanya syarikat yang tertentu sahaja.